Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membicarakan tentang sebuah buku yang menurut saya sangat menarik dan menginspirasikan. Tetapi sebelum saya membicarakan tentang buku ini, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Nama diberi Muhammad Faris Hafizi bin Muhammad Fauzi, berusia 12 tahun. Saya merupakan murid SK Osman Syawal. Kod sekolah MBA 0003 yang terletak di Kuala Sungai Baru, Melaka. Pagi cerah, langit membiru, angin sepoi meniup dahan. Minat membaca sejak dahulu, kisah pahlawan menjadi pilihan. Izinkan saya berkongsi sebuah buku cerita yang pernah saya baca. Penceritaan buku yang sangat menarik ini berjudul Datuk Panglima Garang. Buku ini merupakan antara karya terbaik oleh Hamdan Muhammad Ali di bawah penerbitan Zafran. Cerita pendek ini hanya mempunyai 30 halaman muka surat yang ditulis cukup ringkas dan padat alur ceritanya. Siri pahlawan berjasa hasil nukilan Hamdan Muhammad Ali ini mengangkat kisah seorang pahlawan Melayu di negeri Selangor yang bernama Datuk Panglima Garang. Beliau merupakan pemimpin yang berani dan berjiwa besar. Di awal penceritaan, penulis cuba menceritakan tentang pengenalan kepada pemerintahan Selangor. Dikisahkan seorang pemerintah bernama Raja Barangan, penguasa Kajang yang tewas setelah pertempuran dengan penguasa Sungai Ujong. Beliau lalu berundur ke hulu Sungai Reko. Sultan Muhammad yang memerintah negeri Selangor pada ketika itu juga sedang bertempur dengan Raja Abdul Samad. Pertumpahan darah demi pertumpahan darah. Raja Abdul Samad lalu berundur dan bersembunyi bersama pengikutnya di sebuah kubu di Reko. Reko? Ya, disitulah tempat Raja Barangan berundur di awal pengisahan cerita. Raja Barangan tampil menolong Raja Abdul Samad. Tahukah kawan-kawan, Reko adalah merupakan sebuah kawasan pembangunan yang semakin penting yang terletak di antara Bandar Kajang dan Bandar Baru Bangi dalam daerah Hulu Langit, Selangor. Mercu tanda kawasan ini ialah Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan Reko. Menelusuri cerita dengan lebih mendalam, terbelah watak Datuk Panglima Garang, iaitu salah satu Panglima Raja Barangan. Konflik cerita bermula apabila suku Sakai memula menentang Datuk Panglima Garang. Ketua-ketua Sakai menghantar pahlawannya untuk membunuh Panglima Garang. Penulis menggambarkan bagaimana Datuk Panglima Garang menggunakan ilmu persiasatan dan taktik perlawanan untuk menghadapi musuh. Penulis cuba menyampaikan peperangan bukan sekadar tentang kekuatan, tetapi juga kebijaksanaan. Keberanian beliau telah diangkat menjadi orang kuat yang menjaga keselamatan Raja Abdul Samad yang akhirnya ditabal menjadi Sultan yang keempat. Kisah jasa dan perjuangan Datuk Panglima Garang yang menjaga kemakmuran negeri Selangor. Maka sebuah tempat telah diberi nama Teluk Panglima Garang. Kini dan selamanya, perjuangan Datuk Panglima Garang sentiasa dikenang. Sebagai pembaca cilik, kelebihan buku cerita ini ialah gaya penulisan yang mudah difahami. Hal ini demikian kerana penggunaan bahasa yang sesuai dengan aras pahaman murid sekolah rendah seperti saya. Akhir sekali, sebagai penggemar buku kisah-kisah pahlawan, saya mengesyorkan rakan-rakan membaca buku cerita ini kerana kisah kepahlawanan yang syarat dengan nilai keberanian ditonjolkan dengan amat baik oleh penulis. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.